Tiga tempat pernah menjadi kubu komunis di Malaysia Part 2. Lokasi utama berada di Betong, Thailand, serta sempadan Jeli dan Greek. Ia merupakan tempat persembunyian utama Regimen ke-8 PKM. Ia juga terkenal sebagai markas besar PKM selepas 1970-an. Dari sini, komunis merancang serangan ke Kelantan, Perak dan Kedah. Ia merupakan tempat perundingan baling 1955 antara Tunku Abdul Rahman dan Chin Peng. Kawasan berhutan di sekitar baling menjadi laluan masuk komunis dari selatan Thailand. Ia menjadi kawasan aktiviti Regimen ke-12 PKM. Kawasan seperti Felda dan Ladang di Johor pernah menjadi sasaran serangan dan sabotaj.